Okay, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama siri podcast pertama kita iaitu Kisah di Sebalik Jubah, Alumni Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi program hubungan antarabangsa. Okay, untuk episod kedua ni, saya Nur Syafika akan menggantikan host pertama saya iaitu Ali untuk berbual dengan masih lagi panel kita yang sebelum ini iaitu Miss Carol. Okay, jadi untuk episod pertama tadi kita sudah mengetahui sedikit sebanyak tentang latar belakang Miss Carol, tentang pengalaman beliau semasa pertama kali masuk universiti, apa yang cabaran-cabaran yang beliau hadapi sepanjang menjadi mahasiswa di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okay, untuk episod kedua ni kita akan bersembang pula mengenai kehidupan Miss Carol selepas saja tamat pengajian degree dan bergelar alumni di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan macam yang kita sedia maklum, Miss Carol telah memilih untuk melanjutkan pengajian beliau ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat master, yang sejujurnya memberi inspirasi kepada diri saya sendiri dan sememangnya kepada mereka yang akan menonton podcast ini nanti. Okey, tanpa buang masa, kita akan terus ke soalan saya yang pertama. Okey, macam yang kita tahu, selepas kita tamat belajar ni, tak kira dalam peringkat universiti, sekolah menengah, asasi, kita mesti akan rasakan sesuatu perubahan dalam diri kita. Jadi, untuk Miss Carol sendiri, apa perubahan yang Miss Carol rasakan dari segi perspektif ataupun rutin harian selepas menamatkan pengajian dalam degree? Kalau dikatakan macam perubahan yang bagi saya dari segi sosial atau perspektif tu, perubahan kehidupan tu dia tak ketara sangat sebab bagi saya macam it's just a normal day. Tapi bagi saya tu cara berfikir dengan perspektif tu berubah sebab bagi saya masa masuk dunia universiti ni saya fikirkan kita kalau kita sama universiti kiranya kita ni sama level. Jadi bagi saya macam mesti kita ada sama common sense, sama punya perspektif, mindset. Tapi bila dah masuk dunia universiti ni baru kita tahu ada orang yang a bit immature atau ada orang yang a bit macam very lain lah daripada kita self-centered tu lah. Tapi benda ni dia mengajarkan, dia berubahkan hidup saya ni in a way boleh dikatakan macam kalau saya di dunia kerjaya nanti saya boleh macam adapt dengan orang-orang macam ni. Kiranya saya dah lalui benda ni masa saya universiti dulu. Kalau sebagai seorang mahasiswa hubungan antarabangsa pula, rasa ingin tahu yang tinggi tu dia makin meninggi lagi sebab masa saya belajar tu saya hanya tahu apa yang saya perlu tahu. Betul. Untuk kiranya hanya saya perlu tahu benda-benda yang untuk saya lulus je. Tapi bila dah keluar daripada sarjana muda ni, degree life ni, saya rasa macam lebih tertarik untuk tahu pasal apa yang berlaku di sekeliling saya macam tu. Oh, betul. Okay, untuk soalan kedua pula, okay, yang ini saya tertanya-tanya sikit, apa cabaran yang Miss Carol hadapi selepas saja tamat pengajian degree ni? Selepas saya tamat pelajaran tu, saya memang dah target untuk sambung master sebab masa tu saya dah macam disuruh untuk sambung master sebab kiranya macam orang cakap masih muda lagi. Betul. Tapi saya boleh katakan cabaran yang saya betul-betul hadapi sepanjang masa saya belajar, also after saya dah graduate tu, is masa depan saya. Saya macam kira dikatakan saya overthinking tentang masa depan saya tu. Yang kedua pula self-conflicted lah sebab bila dah masuk hubungan antarabangsa ni, banyak orang cakap nanti jadi diplomat, nanti jadi ahli politik. Tapi bagi saya tak nak jadi macam apa yang orang fikirkan. Jadi kiranya sekarang ni saya self-conflicted untuk fikir bidang apa yang saya nak ceburi. Okay, untuk soalan seterusnya pula, saya nak tahu apa faktor utama yang mendorong Miss Carol untuk melanjutkan pengajian ke peringkat master? Kalau yang ni bagi saya boleh katakan sebab momentum nak belajar tu masih lagi ada. Sebab kan saya baru graduate last year, bulan November. Terus saya masuk ke master tu macam kiranya saya tak rasa macam saya dah graduate. Kiranya saya macam continue je saya punya degree life. Tapi dalam another word, dalam master life. Macam tu lah. Yang kedua, saya dorongan daripada ibu bapa lah. Sebab diorang cakap, saya masih ada peluang. Diorang pun masih lagi nak sokong saya untuk sambung belajar. Kalau yang ketiga pula, saya dikiranya
saya didorong oleh pensyarah saya. Sebab masa saya belajar dulu, saya ada seorang pensyarah ni, dia memang kiranya memang target saya lah untuk jadi dia punya student master. Sebab dia cakap, oh saya boleh nampak future untuk gantikan dia dekat fakulti ni. Jadi kiranya saya macam okay, bila saya dapat dengar sokongan daripada pensyarah, daripada ibu bapa, daripada keluarga saya sendiri, even saya punya kawan-kawan pun, jadi saya terdorong untuk sambung master. Jadi kiranya idea untuk sambung master ni bukan dari mulai masuk universiti lagi. Kiranya penghujung tahun ketiga lah. Baru saya rasa macam like study lah, sebab masih ada passion untuk belajar. Kiranya the words untuk macam nak study tu, and then the words untuk dapat master holder at the age of 24, 25 tu kiranya macam wow, macam tu lah. Okay. Jadi kalau saya boleh tahu, apa reaksi macam kawan-kawan orang sekeliling masa Miss Carol macam, saya nak sambung master lagi? Masa tu diorang cakap, wow, macam at first macam wow, tapi at the same time diorang macam like, tak nak rehat dulu ke? Macam tak nak cari kerja dulu ke? Tapi bagi saya macam, kalau nak cari kerja dulu tu memang nak, tapi orang cakap kalau tak ready nak adulting, study je. Macam tu lah. Okay, last sekali saya nak Miss Carol untuk berilah apa-apa nasihat ataupun motivasi untuk pelajar di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, terutama sekali kepada pelajar program hubungan antarabangsa. Bagi saya yang pertama sekali ni secara general, which is jaga kesihatan mental lah. Jangan push diri sangat. Kalau penat tu berehat, jangan pilih untuk berhenti. Yang kedua pula, kalau dari segi pembelajaran tu, kalau dalam kelas tak pasti, jangan nak malu bertanya. Kalau macam takut kena marah dengan pensyarah depan kelas, pergi office diorang personally, ketuk pintu, tanya soalan. Lepas tu, kalau dalam kelas tu berkawan dengan semua orang tu dengan tujuan yang betul. Kiranya jangan kekal dengan kelompok sendirilah. Boleh ada kelompok sendiri, tapi kalau boleh kita pastikan kita berkawan dengan semua orang, sebab nanti kita tak tahu kita akan jumpa diorang lagi dalam masa hadapan. Lepas tu kalau jadi ketua kumpulan, group leader, tu jangan berfikir macam saya group leader, saya boleh mengarah. Bagi saya, kalau boleh bekerjasama, bertolak ansur, dan jangan ambil yang empat mudah je. Dan yang terakhir sekali, kalau terfikir nak sambung belajar tu, utamakan kesihatan mental. Yang kedua, jangan disebabkan orang lain kita sambung belajar. Lepas tu yang ketiga, make sure yang kita betul-betul nak belajar. Bukan sebab macam kita rasa left behind ke, atau kita rasa macam ketinggalan belakang ke, macam tu lah. Okay, kalau macam dari segi kepimpinan pula, sebab seperti yang kita tahu, Miss Carol ni adalah bekas ahli URSO, iaitu sebagai Exco Media dan Publicity. Okay, jadi kalau dari segi kepimpinan tu, bagi saya jangan pernah fikir kita ni leader, kita ni paling atas. Kita mesti fikir kita ni sama level. Dan at the same time juga, jangan macam kita bekerja, sebab kita dalam kelab URSO kan kita kiranya classmate. Tapi bagi saya macam jangan confuse dengan sebagai seorang classmate dan sebagai seorang leader. Kita mesti pastikan kalau kita bekerja dalam URSO, kita berperanan sebagai leader. Kalau kita dalam kelas, kita berperanan sebagai classmate. Okay, jadi dengan nasihat daripada Miss Carol tadi, kini berakhirlah sudah sesi podcast kita yang pertama. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Miss Carol sebab sudi meluangkan masa bersama kita semua di sebalik kesibukan diri sebagai seorang pelajar master. Jadi apa-apa pun, jumpa lagi.